3 nikmat bagi orang yang berkahwin. Nikmat menyentuh, nikmat mendengar. Faham tak? Nikmat berkata-kata. Nikmat mendengar. Tak dengar, tak nampak bini kita, tapi suara saja. Kita tengah tidur ataupun kita duduk dalam bilik air, nak dia sembang dengan kita. Nikmat tak? Nikmat bini kita. Atau menyentuh. Nak kita tidur dulu, kita bangun tengah malam gelap, tak nampak benda, kita raba-raba gitu, kena obat nyamuk. Netuk tangan. Faham tak? Merah tangan. Tapi bila kita kahwin dah, kita lepuh tangan gini, bukan buat nyamuk bini kita. Kita celek pun tak nampak gelap, tapi kita dapat merasa nikmat tak? Kita pun luruk tangan atas kepala baru gitu. Tak? Seronok tak? Seronok. Tu nikmat kahwin. Nak? Tapi jangan ada nikmat saja, tapi ada juga bala di sana dalam perkahwinan. Dulu tak ada orang mitok pitih, ni mitok pitih dah. Pagi mitok RM50, petang mitok pulak RM60. Bandok kemarin mitok 200.5, hari ni mitok pulak RM300. Nengung kita. Masa nak malam nak kahwin tu senyum mewek, kata mana tu senyum sokmo. Macam orang gila. Kita esok nak kahwin. Senyum sokmo. Pengantin laki-laki sila keluar. Tok Kodi kata, keluar. Duduk. Pengantin puan duduk kat pintu, dia pun keling. Seronok. Best. Dalam hati pengantin laki-laki, best malam ni, best. Mu jangan ingat hok best je. Hok dok best tu banyak. Dulu kita bangun pagi ada orang minta duit tak? Ada tak? Tak ada. Ni kita dak mandi lagi. Bang, mesti 200. Dah kita ada 210 je. Bila 210 ya diluk beripik. Mampu tu. Bang, nak beli pinggang. Bang, nak beli dapur. Bang, nak beli dapur gas. Bang, nak beli ni kapek. Nak beli lasik. Ni mesin dryer. Payah nak jemur luar pakai dryer. Bang, hubung ekor pula. Dah 2,500 sutik. Nengung bawah go ayang. Nengung. Aduh. Tu jangan seronok aje. Nak nikmat juga bala tu banyak.